Ni di sini, di dekat belakang. Lepas tu saya cek, saya tengok yang ni, oh putih. Lepas tu aku cek, mana dia tempat ni kan, tak ada tempat nak masuk pun, tengok dalam tu pun tak ada yang patah. Macam mana yang ni nak sambung dua kan, nak sambung dalam tu. Yang ni sambung dalam, yang ni pun sambung dalam. Tengok tak ada, baru terfikir yang ni dua ni patah ni. Yang ni settle ni, kalau beli gam tape ni boleh settle benda kecil ya. Asal dia dulu aku nak cari duit lebih, aku buat kowe. Lepas tu setahun dapat seorang je customer kan. Lepas tu aku cari kerja dalam Facebook. Dia kata ikut orang bawa lori, angkat barangan. Lepas tu dah ajak jumpa face to face. Lepas tu dia kata kami sebenarnya bukan buat angkat barang lori, kami buat kuku. Lepas tu aku kata okey, tak mau sebab aku dah pernah buat kowe setahun dah, dapat seorang je customer. Lepas tu dia kata orang lain boleh kaya, awak hantar lagi kaya kan. Lepas tu dia paksa juga. Tu yang aku tak bayar ni. Aku mana ada bayar. Bila aku tak bayar, mereka tak buat servis dah. Malah dah nak guna kuku ni. Tapi mereka kata tak mau ambil. Oleh sebab tu aku kenal lah Sitos dengan si Chris. Hutang 2,000 lebih dah yang ni lah ni. Tapi kalau aku nak beli beza, kalau hutang memang tak lepas kan, sebab ada Sitos si Chris. Tapi kalau aku nak beli kereta beza bayar cash, rasa boleh kot kan.